Selamat datang diucapkan ke program Mismatch Mega PKNS tahun 2025. Program jaringan atau bis matching berskala besar yang dianjurkan oleh PKNS dan Kerajaan Negeri Selangor ini merupakan titik mula di dalam melancarkan lagi dan merancakkan pertumbuhan perniagaan di negeri Selangor selain menambah baik tawaran kemudahan keusahawanan yang ada di negeri Selangor. Majlis umumkan ketibaan yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar Selangor bersama Dihdi Kehormat untuk masuk ke Dewan Utama. Saya berharap pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan bukan saja boleh berjumpa agensi tetapi juga boleh bernetwork antara sama sendiri. Tahun lepas, negeri Selangor saja mencatatkan pelaburan lebih 100 bilion. Ini adalah pelaburan paling tinggi dalam sejarah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor sejak dahulu sampai sekarang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya rasmikan Mismatch Mega PKNS, Himpunan Usahawan 2025 dan seterusnya Expo Usahawan Selangor 2025 Selbis. So tahun ini kita dapat menghimpunkan lebih daripada 40 agensi, iaitu agensi keusahawanan dan juga agensi pembiaya. Dan menariknya pada tahun ini kita telah mengoptimumkan lagi kita punya usahawan-usahawan kita, di mana terutamanya usahawan-usahawan telah berjaya. Mereka turut menjadi penaja-penaja kepada Mismatch Mega untuk tahun ini. Dengan perhimpunan ni, kita boleh memasarkan barang-barang kita dengan platform yang kira betul-betul platform untuk keusahawanan lah. So, daripada himpunan usahawan ni, yang saya dapat, dia sangat membantu usahawan-usahawan untuk berdaya saing dan pergi ke peringkat global. So, sama-sama kita membangun dan membantu usahawan Selangor. Sangat baguslah program ni untuk dia ni entrepreneur, macam mana cara nak berniaga, dia ada consultancy. Kemudian tu teknik penjualan, lepas tu pembiayaan pun ada. Cumanya pihak perhimpunan ni sedia dokumentasi, bank statement. Kalau itu semua komplit, memang tak ada masalah untuk dapat pembiayaan. Mudah-mudahan Mismatch Mega akan menjadi satu platform yang dinanti-nantikan oleh setiap usahawan di seluruh Selangor setiap tahun. Kerana ia adalah satu one-stop center di mana mereka tak perlu lagi pergi ke agensi-agensi berkenaan untuk berjumpa. Sebaliknya, mereka datang ke sini dan boleh berjumpa dengan lebih daripada 40 agensi. Mismatch Mega 2025.